Tak terik, makan cuka. Diam-diam membenci, jangan ajak orang membenci. Nampak muka macam syurga, rupa-rupa neraka. Bangun sahur, makan kerutuk. Berpuasa kan, macam mana nak masuk syurga kalau mulut sibuk mengutuk? Percuma berbuka, ikut sunnah, makan benda yang manis. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut kau semua tak bertapis. Budak suka makan gula-gula kapas. Ayam masak merah itu sedap tapi pedas. Bulan puasa ni semua syaitan diikat dengan keras. Tapi kenapa kau ada sini? Mungkin kau salah satu setan yang terlepas. Orang puasa sibuk dia kejar pahala, tapi kau dekat trek sibuk buat dosa. Anak buah suka curi pasal. Bantu. Bulan Ramadan je semua nak berubah. Tapi lepas saya bukan nak kekalkan, tapi berubah balik ke diri yang asal. Syarat sah puasa adalah berakal. Kau yang tidak puasa ni, time diberi otak dan akal, kau tidak hadir kah? Kau cacat kekal.